Gunung Jerai dulu ada sebuah pulau. Oh ya? Ya. Sebab itu kalau kat Gunung Jerai orang jumpa ketam. Ketam dekat gunung tau. Ketam yang spesies baru. Orang jumpa kesan-kesan arkeologi yang melibatkan siput, kerang dan sebagainya dekat atas gunung. Sebab so boleh kata tu mungkin tenggelam masa zaman banjir Nabi Nuh, boleh lah? Tak. Itu lebih kepada tenggelam laut. Jadi kalau kita nak kata seluruh dunia tenggelam, lagi senang saintis nak jumpa bukti tu. Okey. Sebab tu saya berpendapat dia lebih kepada region tertentu. Kejap, kenapa tuan tak berpendapat bahawa itu adalah time banjir Nabi Nuh? Sebab kita ada record dating dia. Oh, so tarikh tu clash lah. Dia awal abad ke apa? Awal abad dulu pun dia masih tenggelam lagi Gunung Jerai tu. Dan macam mana manusia boleh hidup sampai 1000 tahun dulu, tuan? Betul. Ada bukti tuan jumpa macam mana manusia boleh hidup sampai 1000 tahun? Saya rasa itu adalah usia para nabi. Dia bukan usia manusia biasa. Serius ah? Mujizat para nabi. Contohnya Nabi Musa katakan hidup beratus tahun kan. Tapi Fir'aun dalam rekod-rekod arkeologi Mesir sama umur dengan kita. Ya, tapi Musa dan Nuh jauh kan? Tak. Musa dengan Nuh jauh lah. Saya nak bagi contoh yang kalau Nabi punya usia Nabi Nuh 100 tahun, 200 tahun. Nabi Musa kan. Nabi Musa saya tak tahu berapa? 100 Saya tak berapa, tapi dia beratus-ratus tahun. Beratus juga? Beratus tahun juga, 100 tahun dia wafat pada usia tersebut. Tapi Fir'aun tak pernah capai. Rekod-rekod raja-raja yang kita ada dalam rekod bertulis daripada zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya. Sedangkan Nabi-Nabi ni hidup 100 tahun. Kita tak ada rekod raja-raja yang betul-betul hidup sepanjang Nabi. Jadi saya berpendapat usia panjang ni adalah usia para Nabi. Tapi mujizat mereka. Mereka memerlukan usia yang panjang untuk berdakwah. Sebab saya ada dengar juga kisah yang mengatakan ada satu ibu ni zaman Nabi Nuh AS. Dia, saya tak ingat lah, saya tak tahu pada sumber. Mungkin ada yang pernah dengar boleh komen sumber dia. Tak tahu Israeliat ke apa, yang mengatakan ada seorang ibu ni sedih sebab anak dia meninggal. Ni zaman Nabi Nuh kot silap AS. Kemudian Nabi Nuh cakap jangan sedih sebab nanti akhir zaman nanti sebab dia tanya anak ni yang meninggal ni umur berapa, masa pun dah ratus-ratus. Lepas tu dia cakap jangan sedih sebab akhir zaman nanti manusia akan hidup dalam 60-70 tahun je. So dia mesti terkejut lah sebab anak dia ratus-ratus, tapi anak dia semasa dia mesti lagi tua kan. Tapi ini tu ada pernah dengar kisah ni tak pernah? Saya rasa dia Nabi, barangkali keluarga terdekat dia. Okey. Dan juga keturunan dia lah. Tapi sebab kalau ikut macam 300,000 tahun yang lalu pun Homo sapien yang wujud pada zaman tersebut usia dia singkat. Puluh-puluh ribu barangkali dia bukan tu je. Zaman sebelum Nabi Muhammad, contohnya dekat Kedah Tua, dekat Eropah dan sebagainya, manusia nak lepas umur 30-40 tahun pun susah. Sebab tak ada fasiliti maksudnya? Tak ada fasiliti perubatan, wabak dan sebagainya. Pemburuan, kalau 10,000, 20,000 tahun dulu diburu oleh haiwan-haiwan buas yang lagi besar dan sebagainya. Jadi saya rasa usia yang panjang ni adalah usia mukjizat yang Allah bagi pada para Nabi. Faham. Sebab kita tak ada pembuktian lagi lah. Sebab kita dapat tengok rangka-rangka manusia-manusia purba silam kan, sampai 10,000, 300,000 tahun yang lalu tidak ada yang hidup tu. Jadi saya rasa itu memang mukjizat Nabi lah. Kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada para Nabi. Dekat Malaysia ada orang Yahudi ke tuan? Dia ada kubur dekat Penang, kubur Yahudi. Maksudnya dia yang Yahudi berasal Melayu maksud saya? Dia tak tahu, saya pun tak berapa tahu, tapi saya tahu kubur itu adalah antara Yahudi terakhir yang ada dekat Malaysia adalah kat Pulau Pinang. Tiap ada orang buat buku tau. Buku pasal Yahudi terakhir. Oh ya, apa dia cakap pasal saya lupa nama buku tu, tapi penerbit dia adalah buku Matahari. Apa yang dia cuba sampaikan dengan buku tu? Dia cerita pasal kehidupan dia. Sejarah Yahudi terakhir itulah. Okay. So saya nak berbalik pada pasal Melayu tadi. Kita dah banyak pusing kan. Interestingly. So kalau Kedah tu antara bukti terawal kita Melayu punya sejarah dekat tanah Melayu ni. Dan zaman tu tuan cakap tu ada tulis dalam buku ni yang mana ada kemungkinan juga